Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Pendidikan bermutu, insan terdidik, negara sejahtera. Saya Siti Anis Ariana binti Mama Azman dari Sekolah Kebangsaan Bandar Dungun dan kod sekolah saya ialah TBA 1004. Hari ini saya ingin mempersembahkan sebuah buku yang sangat menarik dan penuh inspirasi buat semua pembaca. Buku pilihan saya bertajuk Miss Writer karya Nur Azlin. Pernahkah kita mempunyai impian besar tetapi sering dipandang rendah oleh orang lain? Pernahkah kita merasa kecewa apabila usaha yang kita lakukan tidak dihargai? Jika ya, maka buku Miss Writer adalah sebuah novel yang sangat sesuai untuk kita baca kerana ia mengajar kita tentang semangat mengejar impian walaupun berdepan pelbagai cabaran. Novel ini mengisahkan seorang remaja bernama Ariana yang mempunyai cita-cita untuk menjadi seorang penulis terkenal. Ariana amat minati dunia penulisan dan sentiasa berusaha untuk memperbaiki kemahirannya. Namun begitu, dia sering berhadapan dengan pelbagai halangan dan pandangan negatif daripada orang sekeliling. Ada yang meragui kebolehannya dan menganggap impian terlalu besar untuk dicapai. Walaupun begitu, Ariana tidak pernah berputus asa. Dia terus berusaha dan percaya bahawa setiap kejayaan pasti memerlukan pengorbanan. Kehidupannya mulai berubah apabila dia menemukan sebuah buku misteri dan sebatang pena ajaib. Sejak itu, pelbagai peristiwa luar biasa yang berlaku dalam hidupnya. Apa yang membuatkan buku ini begitu menarik ialah unsur fantasi yang diselipkan dalam cerita. Pembaca dibawa mengembara ke dunia penuh dengan imajinasi dan keajaiban. Setiap bab dipenuhi dengan misteri yang membuatkan kita tanya-tanya apa yang akan berlaku seterusnya. Selain jalan cerita yang menarik, watak Ariana juga sangat istimewa. Beliau merupakan seorang gigih, berani dan tidak pernah menyerah kalah. Sikapnya mengajar kita bahawa kegagalan bukanlah pengakhiran, tetapi merupakan langkah menuju kejayaan. Daripada pembacaan buku ini, saya telah memperoleh beberapa nilai murni yang sangat penting. Nilai yang pertama ialah kerajinan. Ariana sentiasa meningkatkan kemahiran menulisnya walaupun berdepan berbagai cabaran. Nilai yang kedua ialah ketabahan. Dia tidak membiarkan kata-kata negatif mematahkan semangatnya. Nilai yang ketiga ialah keberanian. Dia berani menghadapi cabaran dan membuat keputusan yang sukar demi mencapai impiannya. Nilai yang keempat ialah menghargai keluarga dan sahabat. Walaupun mencapai cita-cita, dia tetap menghargai orang yang sentiasa berada di sisinya. Apa yang membuat buku ini mengajar kita beberapa pengajaran yang sangat bermakna kepada kita. Antaranya ialah kita perlu mempunyai keyakinan terhadap diri sendiri. Jangan mudah mengalah apabila berdepan kegagalan. Sebaliknya, jadikan kegagalan sebagai motivasi untuk terus maju. Saya sangat tertarik dengan mesej utama novel ini, iaitu impian yang besar mampu menjadi kenyataan jika kita sanggup berusaha dan tidak pernah berputus asa. Mesej ini sangat relevan kepada kita sebagai murid kerana setiap daripada kita mempunyai impian dan cita-cita tersendiri. Pada pendapat saya, Miss Writer adalah sebuah buku yang sangat menarik untuk dibaca oleh murid sekolah kerana bahasa yang digunakan mudah difahami, jalan cerita yang kreatif dan syarat dengan nilai-nilai positif. Buku ini bukan sahaja menghiburkan, malah memberi inspirasi kepada pembaca untuk terus berani mengejar impian mereka. Sebelum saya mengakhiri bicara buku ini, izinkan saya berkongsi satu kata-kata hikmah. Orang yang berjaya bukanlah orang yang tidak pernah gagal, tetapi orang yang tidak pernah berhenti mencuba. Justru, marilah kita mencontohi semangat Ariana yang sentiasa berusaha untuk mencapai impiannya walaupun berdepan dengan pelbagai cabaran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.